Menteri Besar Perak Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir kesal dengan tindakan calon PAS Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin yang cuba mencetuskan kekecohan dan tergamak menggunakan masjid sebagai tempat berkempen. Kejadian yang disifatkan sebagai merampas majlis BN itu berlaku di Masjid Simpang Taiping ketika solat hajat anjuran BN diadakan malam semalam. Datuk Dr. Zamri berkata Datuk Seri Nizar bersama beberapa orang penyokongnya memasuki masjid itu dan terus mengimamkan solat maghrib. Beliau datang untuk menunaikan solat. Bagi orang Islam, siapa pun datang menunaikan solat tidak ada masalah. Tapi nampaknya kedatangan beliau itu seperti sudah dirancang dengan terlebih awal dan menyebabkan ialah beliau mengambil mikrofon mengimamkan solat. Itu pun tak apa, tapi itu pun kita tidak berkata apa-apa. Tapi akhirnya nampaknya keadaan dimanipulasikan dalam masjid, nak menyampaikan ceramah, nak menyampaikan kuliah tafsir. Datuk Dr. Zamri bercakap kepada media selepas mengadakan program lawatan dan memperkenalkan calon BN Ismail Sapian di Tokong Nyi Wong Kong, Bukit Gantang. Turut hadir Ketua Wanita Gerakan Datuk Tan Lian Ho.